Ya, itu pandangan dia lah. Agak dia dah rasa kecewa sikit, dia katalah macam-macam. Tapi bagi saya, kita adalah parti yang amat demokratik. Sampai yang berlaku ni mungkin pasal terlalu banyak demokrasi lah. Mereka berbuat sesuka hati, cakap sewenang-wenang, langgar perlembagaan. Itu tak boleh kita biarkan. Jadi apapun yang telah berlaku ialah kerana dilihat ada pelanggaran, baik dari segi peraturan ataupun perlembagaan parti. Dan saya pernah jelaskan juga dalam pertemuan saya dengan media bahawa proses ini diadili melalui lembaga disiplin. Lembaga disiplin tidak bertindak sewenang-wenang, termasuklah kes yang disebutkan tadi. Dia berdasarkan laporan yang lengkap, dan mereka yang terbabit diberikan ruang dan peluang untuk membela diri. Dan akhirnya keputusan dibuat untuk mengambil tindakan berdasarkan panduan yang telah ada di bawah lembaga disiplin itu sendiri. Jadi soal mengatakan orang tak boleh bercakap, itu bohong. Kita hari ini sampai saya terpaksa sekat. Terlalu ramai yang nak berucap cakap pasal masa kita terbatas. Jadi saya nak tegakkan semula bahawa kita adalah sebuah parti yang mengamalkan demokrasi dan ahli mempunyai hak untuk bersuara, tapi berpandu pada aturan peraturan dan perlembagaan yang sedia ada. Dia ada asas-asas lah. Saya tahulah dia punya asas, kalau boleh kita pecat. Tapi ini bukan tugas saya. Ini lembaga disiplin. Lembaga disiplin menimbang weightage of case tu. Ya, macam Datuk Seri Hamzah pergi kata, tu dah sah lah. Yang saya sebutkan dulu, dia pergi berunding tanpa ada kelulusan daripada ni Majlis Tertinggi. Dia melanggar perlembagaan dan sebagainya. Dia kepala apa nak panggil, kepala apa tu? Datuk Ronald kata dia ada kat situ juga. Jadi, dia angkat beg ya sir. Dia angkat beg. Tak kira lah apa-apalah. Tapi kalau saudara pun saya tanya, antara dua tu siapa yang lebih berat pegang tanggungjawab? Dah lah jawab.